Hai, Assalamualaikum. So hari ni saya nak recommend lah. Ada suatu Kuala Lumpur dekat Cita Rasa. Kita punya international buffet high tea. Harga dia RM98. Ni antara menu-menu bahagian dessert. Okey, bahagian ni adalah Chinese section. Here all the mixed veggie kat sini. And kita punya condiment sauce semak ni lah. Kita ada sesame sauce, Thai sauce. Okey. Ini yang bahagian eksklusif lah. Kita ada scallop, kita ada crab, kita ada cooked prawn, alright? Dengan dia punya condiment kat sini lah. Okey, lagi satu. And also kita ada assorted bread. So hari ni kita ada Tom Yum seafood. Allahu Akbar, sedapnya. Then this is our signature juga. Kita punya orders assorted veggie sini, mushroom, broccoli, cauliflower. You cuma select the product, put on the plate, pass to my chef. So my chef akan masak. Nak carbonara ke, nak marinara ke, nak aglio-aglio ke, mereka akan masak. Okay, lagi satu, this section Pasembu punya section. Okey, ni bahagian carving ni, kita ada roasted lamb, kita ada chicken tandoori, kita ada raita, all this thing, and kita serve with black pepper sauce. Okey, kita ada butter prawn, kita ada sweet and sour fish, kita ada marinade lamb Morocco, kita ada potok gratin. Baik, kalau anda nak rasa high tea kita ni, harga dia RM98 di Cita Rasa Restaurant di Hotel Kuala Lumpur. Okey, saya doakan anda diberkati Allah, murah rezeki dan panjang umur. Chef Sabrila Bamba, Chicago, Milano.